Hello, hi guys, welcome back to my channel Nisa Afendi. Kepada sesiapa yang baru first time dekat Nisa punya channel, Nisa nak ucapkan welcome to you guys. And kalau korang dah lama dah dekat sini, thank you so much Nisa ucapkan sebab korang sudi support daripada dulu sampai sekarang ni. Okay guys, so Nisa nak bagi tahu dekat korang yang dekat dalam Nisa punya video ni, Nisa share pelbagai cara untuk korang nak buat duit. So, adalah beberapa apps ataupun games yang Nisa kongsikan cara untuk korang boleh dapat duit extra tanpa menggunakan modal. So, apa yang korang patut buat adalah just main game, download apps ataupun buat je task-task yang diperlukan. Tapi kalau kata ada apps yang memerlukan modal tu, korang tak perlu join dan tak perlu nak laburkan duit dalam apa-apa apps yang Nisa kongsikan. Okay. So, tanpa melengahkan masa, jom Nisa sharekan dekat korang next apps yang boleh bagi korang duit. Okay guys. So, untuk games Magic Car ni, dekat sini Nisa dah dapat satu scroll sebab Nisa invite friends. So, dah settle untuk tu. Dapat lagi kereta. Lepas tu, kita pergi dekat yang ke atas ni. Kita buat settlement. And sekarang ni dah 143 order yang dah complete. So sekarang kita tengah tunggu 57 order lagi untuk sampai ke 200. And then kita tengoklah adakah duit ni berjaya untuk kita keluarkan ataupun tidak. Tapi untuk duit hijau ni Nisa belum pernah withdraw lagi sebab Nisa dah cuba untuk withdraw. Cumanya tengah tunggu. Oh, dah boleh dapat. Sebab tadi Nisa tengah tunggu settlekan task. Cumanya untuk sekarang ni dah boleh pay now. Okay. Dekat withdrawal method ada dua lah. So ada Tashengo dan juga ada PayPal. So Nisa pilih Tashengo. And then kita cuba untuk tekan pay now. Please confirm your account. RM69. Okay, so kita tekan je button confirm. Okay, dah dapat RM69.40. Saya tak sure kenapa dia dah jadi RM69. Sebab sepatutnya dia RM40. Cumanya mungkin ada tambah settlement tu kot. Okay, so tengah menunggu untuk withdraw sebanyak RM69.40 daripada cash hijau ni lah. Okay, so ya, itu sahaja. Nanti Nisa akan tunjukkan dekat korang adakah RM69 tu akan masuk ataupun tidak. Okay. Okay guys. So hari tu Nisa ada withdraw sebanyak RM69 dekat duit hijau ni. So kita pergi tengok dekat withdrawal record. So dekat sini korang boleh nampak yang RM69 ni dah successful withdrawal. So memang dah masuk lah ke dalam Nisa punya Touch and Go e-wallet. So sekarang ni Nisa nak kumpul lagi untuk nak withdraw kepada next amount lah. Which is tengoklah nanti Nisa nak withdraw RM85 ke ataupun RM170. And dekat sini juga coins. Sekejap, dekat coins ni korang boleh nampak dekat sini 974k. Tapi kalau kita tengok dia ada pecah kepada dua. Which is yang satu ni 313,000 ni adalah coins yang Nisa ada sekarang. Dan 660,000 ni adalah coins daripada dekat sini. Okay, so kita tekan je factory order tu. Korang boleh nampak kat sini. Ni adalah 660,000 lah. So dekat sini kita akan dapatkan amount ni jika kita completekan number of order ni. So untuk sekarang ni Nisa perlukan lagi 18 order untuk nak completekan 200 order ni. So nanti Nisa akan cubalah adakah coins yang daripada sini dia memang betul-betul boleh convert kepada coins ni ataupun tidak. Tapi untuk setakat ni games ni memang masih lagi legit membayar. Okay. So untuk cash hijau dan juga untuk coins ni memang dua-dua Nisa dah cuba and memang membayar lah. Okay, Nisa nak bagi tahu korang dekat sini macam mana korang boleh dapatkan RM4 cash hijau ni secara percuma. Tekan je dekat ID ni, nanti korang masukkan
kod yang Nisa dah letakkan dekat skrin ni, ataupun kalau tak nak masukkan pun tak apa, korang boleh download sahaja menggunakan link yang Nisa dah letakkan di description di bawah. Tapi kalau kata tak nak pun tak ada masalah. So, itu sahaja. Untuk video full tutorial dia, Nisa dah letakkan juga link untuk korang tengok dekat bawah ni. So, itu sahaja. Thank you so much for watching. Kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan button like, share, komen dan juga subscribe. I'll see you guys in the next one. Bye.